Salam sejahtera, selamat datang ke episod pertama Klip Podcast. Kenapa Klip? Klip ialah singkatan kepada KELIP, iaitu kompilasi, ekspresi, liputan, informasi dan juga peristiwa. Klip Podcast adalah rancangan bual bicara yang diterbitkan oleh Pusat Media dan Perhubungan Awam MPRC Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, dan dalam setiap episod Klip Podcast kita akan bawakan tetamu-tetamu istimewa khususnya untuk mengupas pelbagai isu yang berkaitan dengan Universiti Sains Malaysia. Dan untuk episod yang pertama pada kali ini, kita bertuah kerana berada di studio bersama-sama dengan saya pada ketika ini ialah pengarah Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia sendiri, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syaiful Bahri Ismail. Selamat datang, Datuk. Selamat datang. Terima kasih banyak Cik Amir kerana jemputan ini. Terima kasih. Okey, Datuk sihat? Alhamdulillah. Okey, untuk episod pertama Klip Podcast kali ini ya Datuk, kita akan bicarakan khusus berkenaan dengan perancangan serta hala tuju Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia khususnya, dan perbincangan kita pada ini secara santai Datuk, kita akan mengkhusus kepada 3 perkara. Yang pertama ialah amanat yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia pada 20 Januari 2026 tempoh hari. Dan amanat Yang Berhormat Menteri sebenarnya banyak berkisar berkenaan dengan pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan RPTM, Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia. Dan seterusnya, kedua-dua amanat Yang Berhormat Menteri dan juga pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dikupas kembali menerusi perutusan Naib Chancellor 2026 yang baru sahaja selesai dibuat oleh Naib Chancellor USM. Betul. Okey, Datuk, sebagai pembuka bicara, Datuk selaku pengarah kampus dan juga ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti JKPU, dan juga ex officio Lembaga Gubernur Universiti LGU, dan dalam masa yang sama Datuk juga sebagai ahli Majlis Perubatan Malaysia MMC. Apakah gambaran ataupun overview keseluruhan yang dapat Datuk berikan terhadap landscape pendidikan tinggi negara pada ketika ini, khususnya bagi institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program perubatan? Silakan. Right, terima kasih Amir. Sebenarnya kita bertuah lah, Alhamdulillah kita bertuah kerana kita, sebagaimana yang Amir sebut tadi, kita dah ada peluncuran oleh RTPM pada oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dan seterusnya perutusan YBM dan perutusan Naib Chancellor. So pada pandangan saya sekarang ni, kita Alhamdulillah kita di Malaysia daripada segi landscape pendidikan, ia merupakan satu pengajian tinggi lah, pendidikan tinggi, merupakan landscape yang sangat pesat berkembang dan juga telah mendapat pengiktirafan oleh pelbagai pihak, termasuklah di peringkat luar antarabangsa. Jadi maksudnya sekarang ni kita telah mendapat pengiktirafan. Kita sistem kesihatan, sistem pendidikan tinggi kita antara yang terbaik di dunia, dan kita telah mendapat pengiktirafan dengan ramai pelajar-pelajar pada luar negara yang sekarang ni orang kata berpusu-pusulah datang ke Malaysia untuk mengikuti pengajian tinggi mereka, yang seterusnya menjalani career yang lebih cemerlang untuk diri mereka di negara mereka masing-masing dan juga di Malaysia pun. Jadi maksudnya sekarang ni kita lihat pendidikan tinggi di Malaysia, universiti-universiti telah mendapat pengiktirafan, termasuklah daripada ranking-ranking yang terbaik di peringkat Asia, di peringkat dunia, QS ranking, dan sebagainya. Dan USM tidak ketinggalan, Universiti Sains Malaysia tidak ketinggalan dalam memastikan bahawa kualiti pendidikan tinggi
yang diberikan kepada pelajar-pelajar kita merupakan bertaraf antarabangsa, bertaraf dunia. Okey, baik Datuk. Banyak perkara yang Datuk sebut tadi sebenarnya itulah kalau kita boleh katakan antara ringkasan apa yang cuba nak dicapai menerusi RPTM yang telah digariskan pada tempoh masa 2026 sehingga 2035. Betul. Jadi apakah elemen utama di dalam RPTM ini bagi pandangan Datuk yang paling memberi kesan kepada institusi pendidikan kesihatan seperti mana kampus kesihatan USM ini, dan bagaimana kampus ini Datuk sasarkan akan menterjemahkan aspirasi dasar ini ke dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, latihan klinikal, khidmat komuniti dan sebagainya. Ya, kalau kita tengok dalam RTPM ya, minta maaf. Apabila digariskan apa dia perkara-perkara yang timbul dan perkara tersebut rancangan selama 10 tahun akan datang, antara perkara yang penting yang saya rasa boleh relate dengan kampus kesihatan ialah apabila kita mahu memastikan semua pelajar-pelajar cemerlang mendapat tempat pengajian. Dan di sinilah di kampus kesihatan ni alhamdulillah sebenarnya program perubatan, program pergigian, program sains kesihatan merupakan yang mana kita memang telah pun mengambil pelajar-pelajar cemerlang. Maksudnya pelajar cemerlang yang 4 flat kebanyakannya, kalau dalam bidang semua tu kebanyakannya mendapat 4 flat, datang temu duga, dan mereka merupakan pelajar cemerlang, dan kita kena pastikan mereka ini bukan setakat cemerlang di peringkat matrikulasi, asasi dan sebagainya, tapi bila mereka masuk degree mereka menjadi lebih cemerlang. Itulah kita kena garapkan mereka dan pastikan mereka menjadi lebih cemerlang apabila berada di kampus kita, di kampus kesihatan, di bawah program masing-masing, program-program profesional. Begitu juga dengan saya lihat satu lagi ialah pengiktirafan terhadap program OKU untuk OKU. Saya rasa ini satu perkara yang saya rasa kampus kesihatan perlu memastikan bahawa kena ada kesiapsiagaan untuk menterjemahkan apa yang diminta oleh kerajaan untuk pelajar-pelajar yang OKU. Jadi saya rasa OKU secara fizikal alhamdulillah kampus kesihatan memang ready. Kita ada cukup RAM, kita ada tempat-tempat yang sesuai untuk pelajar OKU. Kita memang dah ada pun sebenarnya pelajar-pelajar OKU fizikal, OKU yang mana kita dah terima pun, tetapi mungkin kita perlu orang kata lebih lagi pastikan program-program akademik kita juga bersedia untuk menerima pelajar-pelajar OKU, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat besar dan sangat mencabar, dan insya-Allah saya akan bincang dengan dekan-dekan melihat kepada apakah kekangan-kekangan mereka yang kita boleh baiki, kita boleh pastikan pelajar-pelajar juga boleh menjadi doktor, boleh menjadi dentist, boleh menjadi pakar-pakar dalam bidang sains kesihatan dan sebagainya. Itu saya rasa itu dulu yang mungkin relevan lah, Amir. Saya rasa yang baik. Selain daripada program-program kesediaan untuk menerima pelajar-pelajar dan sebagainya, yang amat berhormat Perdana Menteri semasa mengumumkan RPTM ini juga menyebut antara fokus negara ialah untuk memastikan tahap kesiapsiagaan digital dan penggunaan teknologi pintar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sejauh mana perkara ini bersedia di peringkat kampus kesihatan itu? Alhamdulillah, sekali lagi saya memang bersyukurlah sebenarnya kerana universiti kita memang di bawah Datuk Seri Naib Chancellor sangat menekankan isu-isu ini. Maksudnya pendidikan termasuk bahkan beberapa hari lepas saya pun bersama beliau dalam perancangan RMK13 RP2. Pendigitalan merupakan antara perkara yang penting yang kita akan bawa kepada KPT dan sebagainya.
kita kena pastikan dan USM telah memberi komitmen setakat ini. Kita contohnya daripada segi capaian Wi-Fi kita sekarang ni mencapai lebih kurang 85% di semua kampus. Maka kita insya-Allah pada tahun 2026 ini kita akan pastikan ianya mendapat capaian 100%. Itulah perkara yang pertama yang berkaitan dengan pendigitalan, ya. Tapi pendigitalan akan jadi lebih besar benda-benda lain apabila program-program akademik akan menambah baik ataupun memberi penekanan kepada unsur-unsur digital dalam pembelajaran dan pengajaran pelajar. Ini bagi memastikan pelajar-pelajar lebih bersedia dengan teknologi terkini, lebih yakin apabila mereka keluar nanti dan sebagainya. Itu yang saya lihat banyak dah program-program, contohnya di perubatan, Pusat Pengajian Sains Perubatan, Pusat Pengajian Sains Pergigian yang menggunakan AI, machine learning dan sebagainya untuk pembelajaran dan pengajaran pelajar-pelajar mereka. Dan saya rasa ini juga di bawah satu umbrella, bidang pendigitalan, bukan setakat daripada segi perkhidmatan tetapi juga daripada segi pembelajaran dan pengajaran pelajar. Baik, Datuk, bila kita sebut pendigitalan, penggunaan teknologi maklumat dan sebagainya, kita sebenarnya tak boleh asingkan bahawa masih penting sifat dan sikap manusia itu sendirilah. Betul. So dalam amanat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi tempoh hari, beliau ada menekankan bahawa budaya kerja berimpak tinggi dan takbir urus yang berintegriti ini perlu dipastikan pada setiap masa di semua institusi. Betul. Bagaimanakah perkara ini Datuk kita laksanakan untuk kita terapkan kepada seluruh warga kerja kampus kesihatan? Ya, sebenarnya Datuk Seri Naib Chancellor, yang berbahagia Datuk Seri Naib Chancellor memang bagi penekanan lah benda-benda ini, perkara etika, integriti, macam mana kita perlu pantau staff kita dalam setiap aktiviti-aktiviti mereka bagi memastikan semuanya berjalan lancar. Dan saya rasa selaras dengan agenda universiti, kita kena pastikan governance kita dan governance dan juga takbir urus, tata cara, tata kelola kita kena berjalan dengan baik. Dan seterusnya staf-staf kita, termasuklah di kampus kesihatan ni, perlu sentiasa diberi peringatan dari masa ke semasa, mengatakan bahawa apakah contoh isu-isu etika, integriti yang timbul. Kadang-kadang mereka tak faham, mereka tak sedar. Mereka ingatkan, dia kata okey kot benda ni, okey kot buat pendidikan macam ni, okey kot appoint orang macam ni, okey ke. Jadi ada yang ikut amalan, tak ikut peraturan. Betul. Jadi itu yang kita kena pastikan amalan mereka itu amalan yang betul. Jadi kita dan kita tahu bahawa audit masuk dan selalu juga melihat, jadi itu ya, kita kena bersedia. Kita kena bersedia dan saya rasa isu integriti dan juga beretika ini memang agenda yang besar yang mana kita perlu terapkan. Kita kena pastikan ia melibatkan semua pihak, termasuklah kita menjadi role model untuk pelajar-pelajar kita nanti, supaya mereka apabila mereka keluar nanti, mereka juga menjadi warga kerja yang berintegriti, beretika dan sebagainya. Untuk kampus kesihatan dan juga hospital USM ini, sebenarnya kita tak dapat lari apabila kita berbincang mengenai penyampaian perkhidmatan ni, ialah betul, yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Betul. Sebab pelanggan kita ni manusia. Betul. Dan kita terdedah kepada risiko orang tak puas hati sana, orang tak puas hati sini dan sebagainya. Jadi apakah inisiatif-inisiatif yang kampus kesihatan laksanakan untuk lebih responsif kepada keperluan dan kehendak rakyat khususnya dalam bidang kesihatan? Ya. Pemegang taruh di kampus kesihatan lah, ya. Kita tahu bahawa kita ada pelajar, kita ada staff, kita ada pesakit dan kita ada keluarga pesakit, dan pelajar pun ada keluarga pelajar. Jadi kita pun ada komuniti setempat. Jadi maksudnya pemegang taruh yang banyak, yang kita perlu pastikan semuanya berpuas hati
ataupun semuanya gembira dengan apa sahaja yang kita buat. Jadi itu yang sebagai yang Amir kata tadi, kita nak macam mana kita nak jadi responsif, macam mana kita nak pastikan apa sahaja yang kita buat ini mengikut kehendak mereka berpuas hati. Jadi beberapa kaedah yang saya rasa alhamdulillah kita telah pun jalankan ialah kita kena selalu sahaja mendapatkan maklum balas daripada mereka. Kita ada tempat-tempat macam mana mereka untuk mengadu, ataupun tempat ataupun website ataupun ruang yang mereka boleh hantar secara online apa isu-isu berkaitan dengan perkhidmatan kita, ya, termasuklah terutama sekali di hospital lah, terutama sekali di hospital. Tapi pelajar-pelajar kita juga tidak dilupakan. Pelajar-pelajar kita mempunyai channel yang juga jelas untuk mereka kalau mereka mempunyai masalah, ya. Jadi dan kita perlu mewar-warkan apa dia bentuk perkara-perkara tersebut kepada semua pemegang taruh kita, termasuklah kepada pesakit dan juga keluarga pesakit. Itu kelihatannya lah dalam beberapa bulan, beberapa tahun kebelakangan ini ada beberapa perubahan dalam sektor kesihatan, termasuklah di USM ni kita dah ada teknologi baru yang kita gunakan untuk rawatan. Kita ada program-program di mana kita bawa pasukan perawat ni keluar daripada hospital dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat peranan pensyarah, penyelidik dan pelajar ni boleh berperanan dengan aktif sebagai ejen perubahan dan inovasi yang akan memberi manfaat pada rakyat? Mungkin saya bagi dua lah pada soalan Amir tadi. Yang pertama, kita sekarang ni telah cuba meningkatkan perkhidmatan kita kepada pelajar, kepada pesakit kita. Kita ada perkara-perkara baru yang kita perkenalkan, termasuklah di hospital, ya. Kita ada yang berteknologi, maksudnya pembedahan secara robotik. Kita ada juga pemulihan secara menggunakan robot dan sebagainya. Dan saya rasa dengan lonjakan perkhidmatan yang sekarang ni makin meningkat di dalam kampus kesihatan, maka pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah, klinikal dan juga pre-clinical dan semua sekali lah, semuanya perlu melihat daripada perspektif yang berlainan. Maksudnya sekarang ni mungkin mereka nak buat penyelidikan, inovasi, mereka kena tengok keadaan sekitar sekarang. Apa yang sesuai supaya mereka tak adalah buat penyelidikan yang sama 10 tahun dulu, kan. Jadi maksudnya mereka kena lihat apa yang berlaku di hospital, apa yang berlaku di kampus kesihatan, yang mana mereka cuba barulah mereka boleh memberi impact yang tinggi kepada pelajar, kepada masyarakat, kepada pesakit dan sebagainya. Okay, kita dah bincang, kita dah sentuh tadilah apa yang diharapkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam konteks negara yang meluas, dan juga kita telah bincang sedikit tadi kupasan daripada Yang Berhormat Menteri berdasarkan apa yang digariskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kemudian Datuk, Naib Chancellor menerusi perutusannya turut mengupas kedua-dua intipati daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri KPT, dan telah menggariskan ada 3 fokus tujuan utama Universiti Sains Malaysia bagi tahun 2026. Betul. Bagaimanakah kampus kesihatan dan juga hospital USM masuk ke dalam perancangan tersebut? 3 perkara agenda utama universiti yang besar yang saya rasa yang kita perlu orang kata support, bagi sokongan. Yang pertama kanser, yang kedua kelestarian, dan yang ketiga semiconductor. Mungkin kampus kesihatan tidak begitu terlibat sangat dalam bidang semiconductor, tetapi 2 perkara yang besar iaitu kanser dan juga kelestarian memang akan melibatkan kampus kesihatan secara total. Maksudnya kampus kesihatan sekarang ni kita tahu bahawa ini ialah kita punya tujuan dan perlu melonjakkan perkhidmatan kanser, perawatan kanser, penyelidikan kanser,
dalam bidang semua sekali. Saintis-saintis kita pun perlu memikirkan apa semua jenis kanser yang ada untuk kita pastikan kita boleh memberikan impak yang besar dan kita boleh bekerjasama dengan pasukan-pasukan pendidik daripada kampus induk, Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi di Kepala Batas dan juga tim daripada kampus kejuruteraan Tuanku Sirajuddin Sirajuddin yang nama baru mereka tu. Jadi itu yang saya rasa itu kanser dan kelestarian. Saya rasa alhamdulillah kita sangat bersyukurlah kita memang fokus beberapa tahun lepas lagi dan beberapa tahun akan datang ini kelestarian akan menjadi fokus yang besar bagi kampus kesihatan, terutama sekali apabila kita dah akan settle solar kita akan cuba cover semua bangunan kita solar dan juga green technology. Kita akan pastikan isu-isu recycle hub recycle kita berkembang dengan lebih pesat, isu-isu kelestarian barang-barang yang contohnya linen yang akan dibuang oleh yang dilupuskan oleh pihak hospital yang kita buat balik, guna balik dan sebagainya. So, banyak perkara-perkara kelestarian yang saya rasa e-waste juga merupakan agenda kita ya sejak daripada ni. Jadi itu juga merupakan satu agenda kelestarian yang saya rasa akan memberi impak kepada semua pihak, ya, terutama sekali komuniti setempat ya, selain daripada pelajar dan sebagainya. Okey, bila kita menyebut berkenaan dengan perancangan khususnya di peringkat universiti, perancangan kita untuk tahun 2026 lah. Tapi dalam konteks negara kita ada perancangan yang lebih besar 10 tahun 2026 sehingga 2035 untuk mencapai sesuatu perancangan ni Datuk. Kepimpinan, nilai dan budaya kerja warga ni adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu diperkukuhkan kerana kita tak mahu nanti perancangan nanti tinggal sekadar satu kertas kerja bertulis saja tetapi tidak dapat diimplementasi secara kukuh. Jadi bagaimana Datuk melihat supaya perancangan ini berjalan dengan baik di peringkat kampus kesihatan khususnya? Saya ingin Datuk fokus kepada sinergi antara kita ada kampus kesihatan, kita ada hospital, kita ada stakeholders pihak kepentingan Datuk sebut tadi pelbagai. Macam mana, apa cabaran? Ini selalu ditekankan oleh yang berbahagia Datuk Seri Naib Chancellor lah sebenarnya. Bagaimana kalau kita lihat dalam perutusan beliau dia tak sebut nama individual. Bahkan dia dah warning dah. Dia kata dia tak nak sebut individual. Bagi dia, kita tak nak seorang je champion benda tu. Apabila orang tu tak ada, maka berkuburlah apa yang dia usahakan semenjak 10-20 tahun lepas. Itu yang pentingnya sekarang ni ialah apabila kita sepatutnya setiap projek, setiap program, kita kena ada satu team dengan satu succession plan yang jelas. Maksudnya kalau orang ni tak ada, na'udzubillah, kalau dia tiba-tiba meninggal ataupun tiba-tiba dia dapat offer ke luar negara dan sebagainya, perkara yang kita rancang itu tidak terjejas. Maksudnya kita terus berjalan dengan lebih baik bahkan mungkin. Jadi kelangsungannya akan terus sustainability. Jadi itu yang pentingnya ialah kita kena pastikan bahawa teamwork tu kita kena ada sinergi yang juga jelas ya, dengan di kalangan semua pemegang taruh kita. Itu yang saya rasa dan di kampus kesihatan saya rasa macam itulah kita kena pastikan. Sekarang ni contohnya ada beberapa yang saya rasa kita masih lagi bimbang di antara succession plan mereka, maka mungkin kita kena pastikan we need to talk to them, kita bercakap dengan mereka dan kita kena pastikan macam mana perancangan mereka dalam masa beberapa tahun akan datang, dan terutama sekali apabila mereka pencen dan sebagainya. So kita kena ada some engagement lah dengan mereka. Kita mungkin dah nak ke penghujung. Kalaulah Datuk boleh beri rumusan dalam satu mesej yang penting, satu mesej yang boleh memberi kesan kepada semua, apakah yang Datuk ingin titipkan kepada seluruh warga USM khususnya kampus kesihatan ini untuk tahun 2026? Okey, terima kasih bagi saya lah kampus kesihatan
pada tahun 2026 ini akan melalui berbagai cabaran sebenarnya, dan bagi saya cabaran yang besar ialah kerana kita telah diberi peruntukan yang banyak oleh kerajaan. Alhamdulillah, kita bersyukur, tetapi contohnya kita sekarang ni projek klinik pakar sedang berjalan 120 juta. Advanced surgical block 220 juta akan berlangsung pada tahun ini. Multi-story parking 1000 parking lot akan berlangsung pada tahun ini juga. Dan banyak lagi program-program penambahbaikan bangunan dan sebagainya berlangsung banyak. Tapi kita kena pastikan di kampus kesihatan, sebab kita juga mementingkan pertama perkhidmatan kepada pemegang taruh kita, perkhidmatan kepada pesakit, juga waris pesakit, pelajar kita. Jadi itulah yang pelajar-pelajar kita, keluarga pelajar pula, undergraduate, postgraduate, ada pelajar dalam negara, luar negara, dan kita mempunyai ramai, mungkin dalam sekitar 500 orang pelajar luar negara yang memang belajar di sini, dan kita ada juga mungkin ribuan pelajar luar negara yang datang on and off, datang untuk short attachment dan sebagainya. So cabaran sangat besar, tapi kita kena pastikan ada kelangsungan, ada kesinambungan, dan kita kena pastikan semuanya tidak akan terencat lah. Maksudnya semua aktiviti pembelajaran, pengajaran semua akan berjalan dengan baik, dan aktiviti pendidikan juga akan menjadi lebih pesat dengan banyak berlaku aktiviti dan banyak peruntukan yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya rasa itulah saya harap pada tahun 2026 ini, itu cabaran kita yang penting. Tetapi kita juga kena pastikan kita di kampus kesihatan ini menyokong penuh dalam membentuk lonjakan, dalam memberi impak kepada global, sebagaimana tema perutusan Naib Chancellor baru-baru ni, bahawa kita sekarang ni mungkin kita cuba jadi jago kampung, tetapi at the same time kita juga cuba lonjakan di peringkat antarabangsa untuk memastikan kita sebenarnya memberi impak kepada bukan setakat masyarakat dalam negara, di setempat dalam negara, tetapi juga luar negara. Ya, yang kita telah pun menjalankan, kita telah membuat sebenarnya ramai pakar-pakar kita, doktor-doktor pakar yang menjadi pakar-pakar dan di luar negara sekarang pun memang. Jadi itulah. Jadi saya rasa secara ringkas ni macam tu dululah kot. Ya. Okey, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Saiful Bahri Ismail, pengarah kampus kesihatan, yang telah berkongsi dengan kita pelbagai kupasan yang berkait dengan rancangan pendidikan tinggi Malaysia, amanat Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, dan juga perutusan Naib Chancellor yang telah disempurnakan ketiga-tiganya sedikit masa yang lepas lah. Semoga semua perancangan-perancangan yang telah kita senaraikan, semoga pasukan kerja kita dipermudahkanlah untuk menempuh cabaran-cabaran yang Datuk dah sebutkan tadi lah, khususnya untuk tahun 2026 ini dan seterusnya sehingga selesai 10 tahun rancangan pendidikan tinggi Malaysia ini. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Datuk. Terima kasih juga kepada sudi menerima jemputan untuk episod pertama Klik Podcast ini. Jadi kepada saudara-saudari yang sedang menonton sehingga ke akhir rancangan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekiranya anda rasakan Klik Podcast ini bermanfaat, kita jemput untuk tinggalkan jejak komen saudara-saudari menonton siaran ini daripada mana, dan kita alu-alukan juga sekiranya ada cadangan untuk episod-episod yang akan datang ini, apa topik-topik yang saudara-saudari ingin kami bawakan, dan juga mungkin boleh cadangkan tetamu-tetamu yang akan mengupas topik-topik tersebut. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Datuk sekali lagi. Sama-sama. Dan kita akhirilah siaran episod yang pertama Klik Podcast ini dengan ucapan banyak terima kasih kepada saudara-saudari yang menonton daripada mana jua anda berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.